So ni Honda RS aku 73 4.5. Okay, ni crank dia. So hari tu crank pin dia putus. Jadi aku dah tukar dah Road Y 103. Okay, untuk Road Y memang boleh masuk dekat crank RS. Kejap geng, sebelum tu aku nak share outfit yang aku pakai hari ni. Aku ada tag kedai yang jual baju dan seluar yang aku pakai ni. Sekarang tengah ada promosi. Okay, nampak seluar ni? Ini antara seluar yang selalu aku gunakan untuk aku buat konten. Nampak? Dia memang nice-nice saja. Pakai pun selesa dah sejuk. Baju ni pun sama nampak? Baju ni warna biru. Ada macam-macam warna, korang boleh tengok kat sana. Okay. Cuma dia punya panjang tu, panjang dia macam size LC. Jadi korang kena lay ke kanan lah. Sebelum ni kita pakai crank Umar. Ni bila crank Wasner ni, dia punya ruang tengah ni banyak. Jadi bila balancer dia masuk, dia ruang tu banyak. Okay, kita tak nak ada risiko vibrate dan sebagainya. Kita nak clearance dia lebih kurang cun-cun macam yang standard RS. Untuk engine, okay, ini yang berlaku itu crankcase dia. Bila putus crankshaft itu, dia punya crankcase banyak crack. Siap ni dah siap nampak? Dia crack sini, crack sini. Stopper untuk bearing dia pun terlepas. Ni stopper dia. Korang tahu kan, stopper RS punya crankshaft punya bearing ni ada nipis je kiri kanan. Siapa yang main RS dia tahu lah. Bukan saja material crankcase RS ni je lembik, tapi dia punya kerangka dalam ni memang lembik. Memang dia nipis-nipis je semua, comel-comel je. Dah lah nipis satu hal, kosong-kosong banyak. So yang ini crankcase dah siap lah.